Orang Shah Alam cakap dessert-dessert kat sini viral dan sedap-sedap. Finally dapat juga kita orang merasa. Salah satunya mango mousse dan pistachio chocolate mousse ni. Dia orang guna buah sebenar. Dia orang potong, dia orang proses sendiri, lepas tu dia orang jadikan jam. Gula dalam dessert tu memang dia orang kontrol, taklah manis sangat. Portion dia pun comel-comel je nak makan buat rasa-rasa. Lagipun kalau datang ramai-ramai taklah bergaduh, masing-masing ada dessert favourite sendiri. Pistachio corazon pun ada. Kalau nak yang berat-berat ada ke? Ni korang pun boleh try sourdough beef melt dia, grilled chicken pesto dia, bolognese beef dia, ayam gepuk dia. Bolognese beef dia ni sedap. Lepas tu grilled chicken pesto ni, bau dia. Sourdough beef melt dia ni kita orang cukup suka. Sekali kau suap, memang cair daging tu dalam mulut. Ayam gepuk dia pula besar. Layan je tapi pedas nak mampui. Santai-santai sambil mengopi dekat kafe yang cantik berkonsepkan French dan Japan ni. Vibe dan kombinasi colour dia pun lembut, chill je rasa. So korang boleh try.